komen sikit. Ada satu filem yang dibuat oleh seorang pengarah, Erma Fatimah. Ni saya nak bagi kredit pada beliau. Filem yang saya tak suruh tuan-tuan tengok, saya sendiri tak tengok. Saya hanya tengok potongan-potongan. Ramai orang marah dekat dia. Dan kita orang Melayu kata apa? Siapa makan cabai dia rasa pedas. Kita yang tengok kita tak rasa apa kerana kita tak buat benda tu. Tapi hakikatnya ada tak watak-watak yang seperti itu di dalam dunia realiti ni? Guru-guru yang memperalatkan anak murid untuk mengaut keuntungan, guru-guru yang memperalatkan anak murid untuk memenuhi nafsu serakah. Tengok ke tak? Tak tengok, dengar saya nak cerita. Saya pun kadang-kadang bukan nak tengok sangat, tapi oleh kerana nak cerita kat tuan-tuan, terpaksa tengok. Hargailah pengorbanan saya. Ramai orang marah. Kononnya Erma Fatimah menjatuhkan maruah ahli agama, menghina para habib. Pasal apa nak rasa terhina? Pasal apa nak rasa marah? Kalau dia tak buat benda tu, tak payahlah terasa. Itu masalah dia kadang-kadang. Bila kita ceramah, bila kita cakap, jangan ligan dunia, jangan kejar dunia, ingat akhirat. Kita tak sebut nama, tak mention siapa-siapa. Dia pergi berasa, aku ni tak puas hati dengan ustaz ni. Dia kata ke aku. Dia tak sebut nama hang. Tu yang duk ligan dunia. Akulah tu. Siapa dia lagi? Masalah. Lepas tu ada pula kata, dia duk kata ke orang. Siapa? Ke orang lah dia duk kata. Kalau kita tak buat benda tu, kenapa kita nak berasa? Pasal tu kadang-kadang benda orang kecakap. Kita yang kan, tuan-tuan faham? Jadi Erma Fatimah buat satu filem bagus. Mesej dia ada, walaupun kita tak setujulah dengan beberapa adegan-adegan yang tak sepatutnya lah. Yang tu salah-salah lah. Tapi ada, saya dimaklumkan tontonan hampir 1 bilion 1,000 juta orang menonton. Dan mesej ini yang kita akan sebut pada tuan-tuan, bahawa adanya golongan yang bertopengkan agama, bertopengkan jubah serban, kononnya wakil Allah, kononnya wakil Rasulullah. Ini tuan-tuan kena jaga ni. Dan watak-watak seperti kalsum. Tahu kalsum? Duk ada kok kangak ni pula. Duk ada dalam dunia realiti. Sanggup meninggalkan suami, sanggup bercerai untuk mempertahankan tok guru. Oh, jangan main walik. Sebab itu ini yang ditekankan di Perlis. Kita nak ajar tidak ada orang yang maksum. Perkataan guru tak sama dengan perkataan Allah dan Rasul. Ini semua Rasulullah. Itu sebab itu kita tentang golongan yang duk bermimpi kononnya Rasulullah hadir dalam majlis, kononnya bertemu dengan Rasulullah, kononnya Rasulullah hadir dalam majlis mereka. Ni walik duk abang ni, dia walik kata apa? Tuan-tuan, saya pun ada anak murid. Ada juga anak-anak murid yang segak. Saya pun boleh abang. Rasulullah telah menikahkan batin kita dua. Yang tak lawa saya bagi kat tuan-tuan. Kalsum ambil kat tuan-tuan. Baiduri saya ambil. Semua lagu tu lah. Daripada akhirnya orang watak-watak seperti apa tu, yang pengekok-pengekok dia seorang dua tu, saya tak kenal sangat tu, bendahara yang dia sayangi. Sepatah apa tak persoal. Antara ciri-ciri anak murid tu apa? Tak mempersoal walik telah menerima wahyu, walik. Semua apa yang disebut dalam filem Erma Fatimah itu yang berlaku dalam realiti. Memang ada menyerahkan tubuh kepada guru. Kononnya apa? Kononnya untuk membersihkan diri, untuk menyuci. Memang ada. Adegan cium ayak, minum ayak kaki, cium kaki itu memang wujud. Untuk, dan tengok, jangan wali adalah wali Allah. Wali bertemu dengan Rasulullah. Angkat diri, membesarkan diri guru. Bila membesarkan diri guru, orang mula ta'assub, orang mula ta'ajub, orang mula apa? Ikut. Dan cuba tuan-tuan tengok, semua kena ke dia.
Semua belah untung ke wali ya? Ha? Dan mana ada tok-tok guru yang rugi? Habaq ke anak murid, jangan kejar dunia, jangan kejar dunia. Tengok tu dia tok guru, 2 kali dunia lebih pada kita. Saya tak kata salah kalau dengan cara yang betul. Tapi tuan-tuan tengok, pau duit anak murid. Habaq ini untuk perjuangan agama, ini untuk akhirat. Menggunakan apa? Dia guna sentimen. Mainkan emosi orang. Ini untuk jemaah kita. Ini untuk perjuangan kita. Sesiapa yang mengikut kita akan masuk ke dalam syurga. Rasulullah hadir. Ya Rasulullah. Lepas tu Walid pun memang ada tuan-tuan. Ya Rasulullah. Rasulullah telah memberitahu kepada Walid bahawa Walid akan bernikah dengan puteri Gunung Ledang. Tak ada pula Rasulullah habaq suruh Walid nikah dengan Kalsum tu padahal. Sebab itu agama. Tak benarkan kita mengangkat guru-guru setanding dengan Allah dan Rasul. Ini namanya al-hifz, penjagaan yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya sebelum diangkat menjadi nabi. Apatah lagi setelah menjadi nabi. Jadi nak cari kekurangan pada nabi tak jumpa. Jadi apa yang dilakukan? Mereka main hentam saja. Tujuannya adalah agar supaya orang tidak percaya. Maka yang dihentam itu kepribadiannya. Oh ini gila, oh ini apa namanya bomoh, oh ini sihir, oh ini begini. Dengan macam-macam tuduhan. Zaman kita sekarang dengan teknologi, dengan film, dengan drama, tunjuk. Bila nak jatuhkan itu apa namanya Islam, orang pakai serban, pakai tongkat, kemudian pakai tasbih, ya kan? Merogol orang, bunuh orang, kejam pada orang, ya kan? Yang ditampilkan yang seperti itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menakutkan orang atau menjadikan orang fobia dengan Islam. Dengan digambarkan Islam ini ganas, Islam ini kejam, Islam ini keji. Faham tak? Sama juga dengan upaya-upaya untuk merendahkan darjat para ulama. Digambarkan juga dengan film-film dengan pakaiannya ulama, ya kan? Kemudian perangainya ifrit, yang perempuan, macam-macam. Jadi orang akan terbaca, oh macam ni ya orang pakai serban ya, oh macam ni ya orang pakai tasbih ya. Killing of character. Satu kekejaman yang terancang untuk menjauhkan orang Islam daripada orang-orang yang berilmu dan kadang-kadang yang diambil nasihat dan dakwahnya. Faham dong? Walihada walaupun tidak dinafikan adanya orang-orang seperti itu, ya memang ada orang kadang yang pakai serban yang tipu, yang pakai serban main perempuan umpamanya, yang pakai tie main perempuan ada juga, yang pakai coach main perempuan pun juga ada juga. Kenapa tak ditunjukkan juga kalau pakai tie pakai coach? Oh ini macam itulah. Hanya orang pakai baju agama saja yang faham dong? Ada yang perlu untuk berhati-hati di dalam menampilkan image-image agama yang mesti ada keseimbangan. Bila ada orang nakal dengan menggunakan pakaian agama, tunjukkan orang yang pakaian agama yang tidak nakal. Kan seimbang, balance. Supaya orang tak terpecah pikirannya kalau nampak orang pakai tasbih, macam film itulah. Kan digiring ke situ akal pikiran manusia. Faham dong? Orang yang pakai coach, pakai tie, umpamanya ada yang dia rasuah, tunjukkan yang pakai tie, pakai coach yang jujur, yang amanah. Oh, dokter ini tak betul pasal dia gunakan ilmunya untuk apa namanya cari duit dengan semua pesakit tu kena operate. Tunjukkan dokter yang jujur, yang baik, yang tak buat macam tu, kan jadi nampak keseimbangan. Tapi kalau satu saja ditunjukkan yang teruk tanpa ada balancing kepada balance yang orang-orang yang jujur, yang baik, maka dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu untuk
menjauhkan orang daripada para anbiya adalah dengan menuduh para nabi itu dengan tuduhan yang bukan-bukan. Seperti majnunun. Ini Nuh dia gila. Macam mana orang gila itu boleh bawa wahyunya Allah Subhanahu wa taala, boleh berdakwah? Ya subhanallah, orang gila tak tahu apa dia cakap. Oleh sebab itu, berapa banyak orang itu gila, tuduh orang lain gila. Orang gila tuduh orang lain gila. Yang gila dirinya. Tapi karena orang tak sama dengan dirinya yang gila, maka orang lain tuduh gila. Al-jununu fununu.